kewajiban teringatkan dirimu. Aku coba pejamkan mata, tapi hanya namamu yang terus ku seru. Aku sedar aku keliru setelah kau menghilang. Awak nak apa datang sini? Nia, Fahri baru je sampai. Lepas operasi tadi, dia terus datang sini tau cari Nia. Nia tak suruh pun dia datang sini. Nia, ayah ni bukan nak masuk campur urusan Nia dengan Fahri. Tapi ayah nak Nia bincang dengan cara baik. Tapi ayah, Nia tak salah. Salah ke tidak, ini bukan soalnya. Nia dah besar. Bukannya budak sekolah. Dah jadi cikgu sekolah pun. Jangan macam tu. Saya tahu saya banyak salah, Uncle. Macam ni lah. Ya, Fahri, bincanglah baik-baik. Selesaikan apa yang berselirat di hati tu, ya? Ayah nak masuk dalam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kamu ni apa lagi lah? Tak ada apalah, yang susah ni. Yelah nak bagi mak dia buat lebih, masak lemak cili api. Marah makanlah. Buat susah je. Banyak ni marah tinggal seorang je. Oh, Abang Farid tak balik? Dia pergi ke Perak. Ada kerja lah, ada kes dia lah tu. Tak apalah, marah makanlah. Yelah, ada hal sikit dekat bandar kena keluar kejap. Yelah. Terima kasih tau. Yelah, pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Awak nak cakap apa dengan saya? Ya. Saya tak nak kita mulakan hubungan kita dengan Syak Wasangka. Saya tak faham apa niat Tuan Fahri datang sini. Hania. Kalau niat Tuan datang sini nak jenguk ayah, saya terima dengan tangan yang terbuka. Tapi kalau niat Tuan datang nak jumpa saya, sorry. Tapi sampai bila, Hania? Saya tak tahu lagi dah macam mana nak pujuk awak ni. Saya tak suruh awak pujuk saya. Ya. Hania, awak nak marah saya segunung mana pun, awak marahlah. Okey? Saya tahu saya salah. Saya tahu saya silap. Dahlah, saya malas lah cakap dengan awak. Hania. 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 Hania, bagi saya masa untuk bercakap dengan awak, please. Seminit je. Bercakap tanpa pengaruh emosi. Emosi? Saya emosi ke awak yang emosi? Hania, saya tahu awak marah. Saya tahu awak dah terluka. Saya cuma minta untuk bercakap dengan awak sekejap je. Nak cakap apa lagi, Fahri? Ha? Apa yang awak buat dah cukup buat saya terluka, tahu tak? Dah tak ada apa-apa lagi dah nak bincang. Hania, awak kan bakal isteri saya. Saya tak naklah mulakan perhubungan kita ni dengan salah faham. Saya tak nak kahwin dengan awak. Saya nak kahwin dengan Elvin. Dah lah, saya malas nak cakap dengan awak. Saya nak masuk, nak masak. Sekarang ni awak boleh pergi balik. Awak jangan nak buat lawak boleh tak, Hania? Saya tak rasa macam nak gelak pun. Saya memang pandai buat lawak. Tapi lawak saya serius. Okay, bye. Hai Alvin. Hai Alisa. Ni saya datang nak pulangkan balik bekas yang awak bagi hari tu. Alvin, thank you so much. Sama-sama. Sedap sangat masakan awak ni tau. Alvin, saya dah lama nak tanya awak ni. Family awak tak pernah datang sini ke? Ada. Chinese New Year dia orang datang sini. Kalau ada kenduri pun dia orang balik. Kalau raya pun dia orang balik tau. Baguslah macam tu. Kalau macam tu, diorang support awak lah. Ya, sebab you tahu kan agama ni pilihan. Jadi dia orang hormati je saya.
faham. Kalau macam tu kan, Evin, awak kena cari calon isteri yang memahami awak. Yang ni kan, sebenarnya saya pun tengah mencari lagi. Cikgu Alisa, ada calon ke? Okey. Sedangkan saya rasa happy kan hari ni kan. Saya nak buatkan awak buttermilk chicken rice. Awak tunggu tau. Okey. Thank you, Evin. Letak muka dia. Fari, duduklah. Untunglah Fari. Nia ni pandai masak. Oh ya. Nia balik pukul berapa? Bas Nia pukul 5, Ayah. Naik bas? Fari tak tahu ke? Kereta Nia rosak. Nia tak ada bagi tahu. Lah, ya ke? Kalau macam tu tak payah naik bas lah. Balik dengan saya je. Elok juga tu. Satu tempat kan? Tak apa, tak payah. Nia dah biasa dah naik bas. Nia, kan Fari dah nak hantar tu. Balik dah dengan Fari. Kenapa nak naik bas pula? Ayah, tak apa. Lagipun Nia dah biasa dah. Nia, dah makan. Selesai makan ni nanti, balik dengan Fari. Ya? Makan Fari. Ambil lauk kau. Tertinjau. Apa yang kamu tinjau? Kamu datang sini nak jumpa siapa? Nak jumpa aku kan? Mari sini. Sembang kat sini. Boleh ke? Allah. Dari mana sajalah kamu ni kan merayau 24 jam. Ni, aku nak tanya. Orang cerita dengan aku, bakal menantu kamu tu dah ada lelaki lain. Betul ke? Kamu ni aku. Kalau bercakap tu biarlah berlapik-lapik sikit. Tak baik tau menuduh-nuduh macam ni. Aku tak tuduh dah. Dia orang nampak ada lelaki depan rumah Cikgu Hania tu. Sekarang ni aku nak tanya kamu lah aku. Kamu nampak ke betul-betul depan mata kamu yang tunang anak aku tu buat hal dengan lelaki? Nampak ke yang tunang anak aku tu berpeluk-peluk dengan lelaki? Nampak ke? Tak nampak kan? Jadi kalau kamu tak nampak, jangan buat cerita-cerita kot. Tak baik. Fitnah tu satu dosa besar. Kamu tahu kan? Tanya je Raha. Aku sendiri pun tak percaya. Kalau tak percaya, jangan tanya. Yang kamu cakap tu tunang anak aku. Yang kamu cakap tu anak aku. Kamu marah aku ke dah? Memang aku marah. Habis tu kamu nak suruh aku buat apa? Aku gelak-gelak dengan cerita kamu? Macam tu? Balik aku balik. Alah, aku nak tanya je. Itu pun nak marah? Aku inginkan cintamu. Geramnya aku. Orang kampung ni tak habis-habis suka sangat nak buat fitnah. Ini semuanya sebab kamu, Lailah. Sebab kamu. Kamu kena bersihkan nama menantu aku. Ilah. Geram je. Malas betul lah aku nak balik dengan Fari ni. Ayah ni pun kan. Apa yang dirungutkan tu? Bebel seorang-seorang. Kenapa sayang? Ya, tak boleh ke? Nia balik naik bas. Nia, ayah ni bukannya sengaja tau nak Nia balik dengan Fahri tu. Ayah nak Nia selesaikan apa yang belum selesai antara Fahri dengan Nia. Tapi ayah... Nia, dalam hubungan ni memang ada dugaan cabarannya tau. Ada pasang surut. Kalau api, kita jangan jadi api. Ayah, Nia tak nak kahwin. Nia, harapan ayah ni nak tengok anak ayah kahwin. Nak ada yang orang jaga Nia.
Bahagiakan Nia. Ayah tengok si Fahri tu baik tau orangnya. Tapi macam mana kalau dia pun macam... Ayah yakin dia tak macam tu. Ya janganlah fikir bukan-bukan. Dah lah, tak lambat dah ni. Fahri dah tunggu lama dah tu. Jom. Dah jangan fikirkan sangat. Mana ayah ni macam-macam dah dia. Saya nak jumpa mak kejap. Mak, nanti Nia datang jenguk Mak lagi ya. Nia balik dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Makcik. Saya janji saya akan jaga Hania seumur hidup saya. Hania. 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 Hania, sampai bila awak tak nak bercakap dengan saya ni? Sampai bila-bila? Awak nak hukum saya? Okey, saya terima. Tapi awak... Dah lah, Fahri. Awak nak apa lagi ni? Ha? Nak tuduh saya buka-buka lagi? Nak cari gaduh dengan saya? Saya nak minta maaf, Hania. Saya tahu saya dah banyak buat kesilapan. Saya dah muak lah dengar semua tu, Fahri. Dah saya penat. Esok saya nak mengajar lagi. Saya nak masuk, awak pergilah balik. Hania. Hania, dengar dulu saya nak cakap. Fahri? Ya, sekejap. Mak baru nak kejut kamu solat subuh. Kamu dah siap nak pergi kerja awalnya. Itulah dia. Fahri sebenarnya dah janji dengan Ismail kat balai tu. Ada kerja sikit nak kena selesaikan. Okey? Jangan lambat dah ni. Mari pergi dulu Dah solat belum? Mestilah dah solat. Dah doakan untuk mak juga. Mak doakan untuk Fahri juga tau. Semoga dia memudahkan segala urusan Fahri hari ni. Okey? Dah lambat dah ni. Mari pergi dulu. Assalamualaikum. Ni kunci kereta aku. Boleh ke ni aku pakai kereta kau? Okey je lah. Hari pun aku pergi dengan Kak Zila ke LSD. Kau pakai je kereta aku. Okey. Terima kasih Aku pergi dulu. Nia, esok aku tak pergi sekolah tau. 2 hari. Best lah, outstation. Outstation apanya? Nak duduk kat tengah padang. Panas terik kat sana. Okeylah, pergi dulu Ya. Bye, hati-hati tau. Salam. Kak Bagi. Kak Bagi. Assalamualaikum. Salam, selamat pagi. Bagi Cikgu Hania. Fahri. Awak buat apa dekat sini? Saya tengah bertugas lah. Pagi. Minta maaf cikgu, saya lambat. Tadi saya ada hal sekejap.
Fahri, tolonglah balik sekarang. Tak nak. Selagi awak tak janji nak jumpa dengan saya. Okey. Tapi bukan hari ni. Tunggu saya cuti nanti. Janji Ya. Dah lah, dah balik. Okey. Terima kasih Cikgu Hania. Sayangku Cikgu Hania. Bye. Gila juga Fahri ni. Hai, Nia. Cakap seorang ni, dah kenapa? Tak ada apa lah Kak Lily. Nia, sebenarnya akak ada dengar pasal Nia. Kak pun dah dengar. Lepas tu akak percaya ke? Mestilah tak. Walaupun akak baru je kenal Nia, tapi akak tahu Nia bukan orang macam tu. Dah lah Kak. Mulut orang susah nak tutup. Akak faham. Habis rosak nama baik Nia kan? Itulah Kak Lily. Nia pun tak tahu macam mana nak bersihkan balik nama Nia ni. Tak apa. Kebaikan akan mengatasi yang batil. InsyaAllah Nia. Sabar Aku mampu bertahan kalau satu dunia nak kacam aku. Tapi bila tunang sendiri tak percaya, macam mana aku nak hidup dengan dia? Kahwinan tu lama Fahri. Kalau yang sekejap ni pun ada curiga, macam mana kita nak bersama sampai hujung nyawa? Assalamualaikum, Cik. Salam ya, Cik. Saya minta lesen dengan IC. Ya, Saya ada buat salah apa-apa ke, Cik? Tak ada, Cikgu. Kami buat pemeriksaan rambang je. Oh. Kenapa? Tuan nak cek saya buat salah apa ke? Nak cek sama ada saya modify kereta ni ke? Tak pun bawa dadah ke? Dah? Habis cek dah? Saya dah lambat ni. Nak pergi beli barang lagi, nak pergi dating lagi. Tu road tax tu. Dah mati. Hah? Takkanlah kot. Besar ni kan. Tepilah sikit. Cikgu, ke tepi dulu Tuan, tapi tu bukan kereta saya. Tu kereta Cikgu Alisa. Takkan Tuan nak saman saya kot? Ya, Cik. Tapi Cik yang bawa kereta tadi. Jadi saya kena tulis surat saman ni sebab road tax dah mati. Okey? Jangan sampai saya hantar surat saman hati saya pada awak. Dan jangan nak menggatal keluar dengan lelaki lain pula. Cik Hania, tolong sign di sini ya. Terima kasih. Baik. Ini surat saman Cik Hania. Hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Tuan, okey ke?
Okey. Dan hari ni pula nak buat vlog. Geram betul. Sakit betul hati aku ni. Kau ni kenapa ni? Masuk-masuk dah marah-marah pakai. Apa benda yang kau tak puas hati sangat ni? Kalau kau nak tahu, aku baru dapat surat cinta. Surat cinta? Dari siapa tu? Dari Tuan Fahri Rakib. Kalau macam tu, baguslah. Bagus. Memanglah bagus. Surat cinta tu aku kena bayar 300 tau. Nak tahu sebab apa? Sebab rotek kereta kau mati. Alamak, aduh aku lupa ni. Sumpah aku lupa. Sorry ya. Sorry sangat-sangat. Tapi okey juga. Fahri macam tu kan. Dia tak boleh kasih. Menang ke? Orang awam ke? Saman tak saman. Betul tak? Yang kau ni kan tak boleh habis nak menangkan dia kenapa? Dah aku malas nak layan. Eleh marah konon. Cakap je lari dulu. Susah. Ma, Angah nak beli rumah ni. Esok main balik. Yelah. Ma, Angah nak tanya sikit boleh tak? Hmm. Salah ke kalau lelaki ni kahwin lebih dari satu? Salah tu tak, Angah. Tapi nak memikul dua tanggungjawab dalam satu masa tu yang susah. Banyak yang Angah kena belajar. Kahwin ni bukan nafsu semata tau. Angah tahu. Yang penting bukan Hania. Mama tak nak Angah terus ganggu Hania. Ma, takkan Mama nak tengok Nia kahwin dengan orang lain, bukan dengan Angah, Ma. Angah, jodoh Angah dengan Yasmin. Bukan Hania. Angah kena ingat tu. Angah kena pegang takdir tu. Ma, ni tak habis takdir, tak habis jodoh. Sebab hidup kita ni dengan takdir, Angah. Dah lama. Hei, anak mak ni. Tak selesai lagi ke masalah kamu dengan Nia? Tak adalah, Mak. Tak ada apalah, Mak. Dia cuti berapa hari? 3. Tapi Fahri ingat nak balik Perak sekejap lah. Nak tengok nenek. Dia kan tengah sakit tu. Eloklah kalau kamu ada perancangan macam tu. Mak nak tanya anak mak ni. Anak mak betul-betul yakin ke dengan Nia? Maksud Mak? Maksud mak, bohonglah kalau mak cakap hati mak ni tak terkesan langsung dengan apa orang kampung cakap. Alamak, itu kan semua fitnah si Ila tu. Yelah, fitnah. Tapi mak ni tak nak nanti kalau anak mak dah kahwin, macam-macam terjadi. Faham kan maksud mak? Faham. InsyaAllah ta'ala, Mak. Fahri tahu Nia bukan macam tu. Mak sendiri yang cakap kan, Nia bukan macam tu. Memang kita tahu Nia bukan macam tu. Nia tu macam mana orangnya. Tapi sedikit sebanyak kita mesti termakan apa orang kampung cakap. Tak payah pedulilah mulut orang kampung tu, Mak. Kan? Yang penting, Mak doakan yang baik-baik saja. Mak ni memang sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak mak. Anak mak pun tahu kan mak ni sayang sangat anak mak. Dah ni nanti balik kampung, bawa Nia tak? Bawalah jumpa nenek, kenalkan dengan nenek. Mak, Fahri minta tolong sikit. Boleh? Tolong apanya? Mak tolong bagi tahu dekat Hania yang Fahri nak ajak dia balik Perak sekejap. Hai. Anak mak dah tak ada mulut ke nak bercakap sendiri? Alah, tolonglah. Kalau mak cakap mesti dia akan ikutnya. Kata inspektor polis. Nak cakap dengan perempuan pun susah. Yelah nanti mak cakap lah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak.
Kalau bukan disebabkan saya hormat Mak Raha dan pun juga ayah saya tak ingin tahu nak ikut awak. Ya, saya faham. Dahlah, jom kita. Tapi kenapa saya kena jumpa nenek awak? Awak kan bakal cucu menantu dia. Nenek tu tengah sakit sekarang. Tapi saya nak balik sini malam ni juga. Balik malam ni? Awak cuti kan esok? Tak kira lah. Okey. Saya janji. Malam ni kita balik. Okey? Saya hantar awak. Min? Min? Rumah tak ada orang apa. Macam ni ke isteri? Farid, saya nak balik. Hantar saya balik. Saya nak culik awak. Kenapa ambil beg saya? Farid, bagi balik beg saya. Farid, bagi balik beg saya. Awak! Farid! Farid! Farid, stop! Bagi balik beg saya. Awak tak berhak bawa saya datang sini tanpa kebenaran saya. Saya berhak sebagai tunang awak. Baru tunang. Awak belum jadi suami saya pun lagi. Bagi balik. Awak, Farid. Hai. Nak tanya, ada bilik kosong tak? Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Mak Raha. Ada apa datang sini? Datang nak jumpa cikgu lah. Ada hal sikit nak cakap-cakap. Oh, kalau macam tu tak apalah. Jom kita masuk, kita sembang kat dalam. Boleh? Boleh. Okey. Salam. Jom, masuk bilik. Awak jangan nak macam-macam. Takkanlah awak nak duduk sini seorang-seorang.
Panas ni. Biarlah. Awak tak payah pedulikan saya. Hania, jangan sampai saya berkeras dengan awak dekat sini. Baguslah kalau awak berkeras. Boleh saya pergi buat report polis yang Tuan Fahri dah culik saya. Culik tunang sendiri. Tak salah kan? Culik tetap satu jenayah. Betul tak nak masuk bilik? Betul. Betul. Okeylah kalau macam tu tak apalah. Awak nak duduk sini, awak duduklah seorang-seorang Saya nak masuk bilik. Tapi ni, awak punya beg ada dengan saya. Kalau nak, ikut. Bagi kunci bilik saya. Tunggu. Cikgu, susah buat air. Minta maaf tau. Mak Raha ni mengejuk-ngejuk pula datang. Dah mengganggu ketenangan cikgu. Tak ganggu pun. Isa pun baru je balik dari bandar tadi. Tak tahu nak buat apa seorang-seorang. Yelah, Cikgu Hania tak ada ke? Bukan Hania dengan Fahri ke? Lupalah pula. Dah tahu buat-buat bertanya. Itulah kita datang ni pun nak bertanya pasal Cikgu Hania lah. Kenapa Mak Raha? Cikgu tak ada ke dengar apa-apa pasal Cikgu Hania? Habis tu, Mak Raha percaya ke? Tu kan Ila buat fitnah. Mak Raha memang tak percaya. Kalau orang cakap pasal Cikgu Hania, kita sendiri pun tahu kan Cikgu Hania tu macam mana orangnya. Tapi Cikgu tahulah hati orang tua. Selagi benda tu tak pasti, duk-dak. Tak apalah kalau Mak Raha nak tahu, malam tu memang ada lelaki datang sini. Itulah bekas tunang Nia. Tapi Nia dah tak nak dah dekat dia. Lah, orang dah tak suka kenapa dia kejar-kejar. Itu namanya apa cikgu? Gila talak. Lebih kurang macam itulah. Makin lama makin melampau. Bahaya tu cikgu. Habis tu Cikgu Hania tak nak buat report. Nia cakap kalau lagi sekali dia ganggu Nia, dia akan buat report. Tapi Mak Raha tolong jangan risau. Nia tu orang yang baik, yang jujur. Lisa kenal dia tu macam mana. Dia tak macam orang lain. Alhamdulillah lah. Lega lah hati orang tua ni dah berdengarnya kan. Sembang juga. Yang ni jangan lupa minum. Cepat minum. Terima kasih. Menunggu juga bila lah orang nak pelawa minum. Minum. Bismillah. Bismillah. Hai. Jom. Makan? Awak nak apa? Saya nak ajak awak makan. Saya tak lapar. Saya ni tak suka tau nak paksa-paksa orang. Jom. Awak tak faham bahasa ke? Okeylah. Kalau macam tu, awak tak nak keluar makan, saya akan terus berdiri kat sini. Sekati awak lah. Diri je. Tunggu kejap, saya siap. Ni abang, Hania macam mana? Nia? Nia okey je. Alhamdulillah. Oh ya, tadi Nia ada call abang tau. Katanya dia pergi ke mana? Teluk Intan. Pergi melawat Nenek Fahri. Alhamdulillah. Itulah abang ingat nak pergi jumpa Nia. Alang-alang diorang ada kat sana kan. Abang nak pergi seorang ke? Pergi seorang je lah. Apa masalahnya? Tapi abang kan tak sihat sangat pun. Abang okey lah nak. Jangan risaulah. Ke abang nak temankan? Tak payahlah. Abang pergi seorang je. Kena jauh.
Yelah, tapi abang kena hati-hati tau. Berjanji dengan Ana Abang drive elok tau. Yalah Nah, insyaAllah. Dah, makanlah. Tengok sejuk ni tak sedap pula. Sebelah. Jom. Sini. Hania, saya tak pernah bagi awak bunga lain selain bunga kantan. Tapi bunga ni khas saya bagi untuk awak. Ikhlas dari saya. Kenapa awak buat semua ni? Sekali-sekala saya nak bawa tunang saya keluar dating. Mari, saya rasa kita perlu fikirkan semula hubungan kita. Saya rasa tak perlu kot. Sebab akhir sekali nanti kita akan kahwin juga. Kita akan jadi suami isteri yang halal. Terima kasih untuk semua ni. Sama-sama Nia. Jangan pergi dari saya lagi Nia. Saya takkan mampu kehilangan awak. InsyaAllah. Saya janji saya akan sentiasa bersama awak. Dan saya pun nak minta maaf. Hania maafkan saya. Masih tak faham ke? Okeylah, jom kita makan. Tak ada yang lain dari dirimu, tercipta hanyalah untuk diriku. Tiada yang mengganggu, hanya engkau yang satu, setia menungguku selalu. Ku ingin selalu dekat denganmu, dalam suka juga, di dalam duka, hadapinya bersama, berjanjikan setia, karena bagiku kaulah segalanya. Aku ingin dipelukmu. Anak mak ingat-ingat sikit ya. Yang kamu tu baru je bertunang, belum lagi kahwin tau. Kamu sekarang ni tengah bawa anak dara orang. Jaga batasan. Yelah Mak, tak apa Mak, jangan risau, okey? Ingat pesan mak. Di antara kamu berdua ada yang ketiga. Yelah. Okey. Jaga iman. Apa pun kenalah beringat. Faham anak mak? Okey Mak. Ingat pesan mak, itu je mak nak cakap. Salam dengan Hania. Okey. Good night Mak. Okey.
Yelah, sebelum ni saya risaulah. Awak dah tak nak jumpa dengan saya, nak cakap dengan saya lagi. Saya risau sangat awak. Okey, saya berjanji saya takkan lari lagi daripada Tuan Fahri. Itu baru bunga tau. Kalau abang nak tahu, Nia boleh buat lebih daripada tu.